Tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan perlawanan kedua yang terakhir untuk hari yang kedua ini. Perlawanan di antara pasukan KV Arau menentang KV Tanah Merah. Dan sekarang ini serangan bermula daripada pasukan KV Arau. Tenokon pula sebentar tadi. Terus saja turnover untuk pasukan Tanah Merah. Sayang pula terlepas daripada genggaman oleh sweeper pasukan Tanah Merah. Terpaksa untuk kembali ke scrum. Tapi kini turnover untuk pasukan KV Arau. Bola di tangan Aidil Hafiz. Aidil yang mengeluarkan bola. Satu lagi looping baik. Extra di bahagian kiri. One-on-one bersama winger. Lepas ataupun tidak. Masih lagi dalam kawalan. Baik kita gini. Checking daripada Muhammad Haikal Zikri. Lalu saja satu lagi short pass di bahagian tengah. Terlepas daripada genggaman pertahanan pasukan Tanah Merah. Terus saja satu lagi try untuk pasukan KV Arau. Juga conversion berjaya ditambahkan. 7 mata di hadapan ketika ini KV Arau. Baik kali ini start kick tinggi. Dongak semua pertahanan pasukan KV Tanah Merah. Sayang ada satu calling daripada referee. Berikan penalti terus untuk pasukan Tanah Merah. Demi saja untuk kick. Hantaran pendek tapi tidak menemukan sesiapa. Terus saja turnover ataupun tidak. Tergolek saja dibiarkan dikeluarkan oleh dalam kawasan permainan. Kini bola milik pasukan KV Arau. Nokon sebenarnya sebentar tadi. Terus berikan ruang untuk pasukan KV Arau. Baik sekali dah bekat yang dilakukan. Kini larian one-on-one di bahagian tengah. Satu lagi short pass di bahagian tengah. Baik kali ini. Tapi sayang kelihatan jelas. Bola tersebut ialah forward pass yang betul-betul di hadapan referee. Terus saja turnover untuk pasukan KV Tanah Merah. Sayang sekali. Idea yang cukup baik. Baik dicuri oleh sweeper pasukan Arau. Terus saja hands off dilakukan. Switching balik ke dalam. Baik berpatah balik mencari kawasan blind. Extra di bahagian kanan. Terus saja menemukan lagi satu try. Try yang kedua untuk pasukan KV Arau.
Bijak switching daripada Muhammad Akil bin Mazlan. Lihat kekosongan di bahagian kanan. Sebelum satu larian yang baik dihabiskan oleh winger pasukan KV Arau. Conversion juga berjaya ditambahkan. Jadikan mata terkini 14-0. Satu restart kick yang begitu baik memaksa untuk KV Tanah Merah melakukan kesilapan. Terus saja membuahkan hasil. Scrum down milik pasukan KV Arau. Terus saja menamatkan aksi sepermasa yang pertama. Dengan kedudukan mata kini di hadapan KV Arau 14. KV Tanah Merah 0. Tersambung aksi sepermasa yang kedua sebentar lagi. Untuk pengetahuan penonton-penonton, maafkan kami kerana tidak mengikuti masa yang ada. Kerana di sini sudah pun berlari sedikit jadual bermasa. Jadi itu pihak urus setia ada sedikit tukaran untuk masa. Mereka akan menghabiskan secepat yang boleh. Kerana mengikut jadual yang sebetulnya, kita sudah pun jauh tersasar sebenarnya. Apapun, kita pun sudah pun berada di second last perlawanan di hari yang kedua. Sebentar saja lagi kita akan menyaksikan perlawanan di antara pasukan KV Wakaf Tembusu menentang KV Seberang Perai. Perlawanan terakhir untuk hari kedua. Sebentar saja lagi. Kini fokus kembali kepada perlawanan ini. Dengan kini serangan daripada pasukan KV Arau. Switching semula mencari forward. Pendek saja mencari Aiman Afiq. Maafkan saya, Muhammad Irfan Syafiq sebenarnya. Terus saja one on one di hujung, terlepas pemain ini. Satu lagi hentakan, sayang sekali. Terlepas pula daripada genggaman Nazili sebentar tadi. Terus saja terkeluar daripada kawasan permainan. Dihadiahkan line out untuk pasukan KV Tanjung Merah. Baik, kali ini dikeluarkan. Pendek saja hantaran tersebut. Hentakan di bahagian tengah. Main di bahagian winger. One on one di hujung sana. Lepas ataupun tidak. Jaya ditangkap oleh winger pasukan KV Arau. Terus saja dibanting keluar. Cubaan quick play. Tidak berjaya. Balik semula line out untuk pasukan KV Arau. Baik daripada line out KV Arau.
Keluarkan mencari winger pasukan. Checking satu lagi looping di bahagian luar. Baik, satu lagi style step terjatuh. Begitu baik daripada Ahmad Arif Razi. Mengelirukan winger pasukan KV Tanah Merah. Sungguh bergaya stepping yang dilakukan oleh Arif Razi sebentar tadi. Berjaya meletakkan lagi 5 mata untuk pasukan KV Arau. Conversion gagal disempurnakan. Dia ada tambahan 2 mata untuk pasukan KV Arau. Terus saja dipersalahkan oleh KV Arau. Kita terus diambil oleh KV Tanah Merah. Takkan dia di bahagian forward. Masih lagi belum dijatuhkan. Main di bahagian kiri. Extra 2 lawan 1. Baik kali ini. Checking di bahagian dalam. Lepas main ini. Masih lagi pemain ini jersey nombor 15. One on one bersama sweeper pasukan. Bijak sweeper pasukan Arau ketika ini. Kembali penalti untuk pasukan KV Tanah Merah. Hentakkan di bahagian hujung. Sekali lagi satu calling daripada referee atas kesalahan dangerous tackle sebentar tadi. Terus saja dilayangkan kad kuning. Kini advantage untuk pasukan KV Tanah Merah. Penalti diberikan oleh pasukan KV Tanah Merah. Terus saja dilebarkan mencari winger pasukan. Kembali masuk ke dalam mencari support. Patah balik keluar. Jersey nombor 9. Satu lagi checking baik ataupun berjaya dicuri kali ini. Cari tiba-tiba saja bola turnover. Air entakan di bahagian tengah. Extra di bahagian kanan. Mio side step baik. Takkan. Baik kali ini masih lagi jersey nombor 1 ini. Irfan Syafiq. Sebelum satu offload mencari Muhammad Akil bin Mazlan. Menambahkan lagi 5 mata untuk pasukan KV Arau. Version juga berjaya disempurnakan. Sekaligus menamatkan aksi perlawanan di antara pasukan KV Arau menentang KV Tanah Merah dengan kemenangan mutlak